Ini adalah sebuah kapal terbang kawalan radio yang dilancarkan hanya menggunakan elektrik dan magnet di sepanjang pelancar rel elektromagnetik yang serupa dengan sistem pelancaran kapal induk moden. Sekarang, saya telah membina pelancar yang serupa beberapa tahun lalu yang hanya mampu melancarkan kapal terbang kertas dan beberapa peluncur kecil. Dan pelancar lama ini memerlukan elektronik yang agak rumit untuk berfungsi. Tetapi, saya ada idea untuk menjadikannya sepenuhnya mekanikal yang diharapkan akan menjadikannya lebih mudah dan lebih berkuasa. Video ini ditaja oleh Kiwiko. Saya akan ceritakan lebih lanjut tentang mereka nanti. Baiklah, ini adalah prototipe pertama. Saya telah memasang 4 magnet ini pada rel ini. Dua magnet pertama ini mempunyai arah kutub yang sama dan pasangan kedua diterbalikkan supaya arah kutub mereka bertentangan. Dengan cara ini, jika saya mempunyai beberapa gegelung pada peluncur dan membekalkan kuasa kepada gegelung tersebut, ia sepatutnya menghasilkan elektromagnet yang akan menolak dua magnet pertama dan tertarik kepada pasangan magnet kedua. Jadi, mari kita letakkan ia di kedudukan dan hanya pintaskan beberapa wayar merentasi gegelung-gegelung ini. Oh wow, itu sebenarnya dilancarkan lebih baik daripada yang dijangka. Jadi sekarang, saya telah memasang dua jalur logam di kedua-dua belah rel. Dan saya juga telah membuat peluncur baru dengan jalur logam ini yang tergantung di bahagian belakang dengan harapan ia akan bersentuhan dengan sesentuh pada rel dan membekalkan kuasa kepada gegelung. Jadi, mari kita tolak perlahan-lahan ke dalam gegelung dan lihat sama ada ia boleh dilancarkan. Purely mechanically timed. Apa yang saya suka tentang reka bentuk ini ialah ia sepenuhnya dikawal secara mekanikal kerana kedudukan dan panjang jalur itu boleh dilaraskan untuk menghidupkan dan mematikan gegelung pada masa yang tepat untuk mempercepatkan peluncur. Tetapi jalur sentuhan ini tidak begitu ideal kerana ia perlu diselaraskan dengan sempurna untuk memastikan sentuhan elektrik yang baik dengan jalur pada rel. Tetapi saya rasa saya tahu penyelesaiannya. Saya pasti ramai antara anda pernah bermain dengan kereta Skelestric sebelum ini, di mana ia bergerak di atas trek dengan jalur logam nipis di tengah. Jalur itu membekalkan kuasa kepada motor elektrik di dalam kereta melalui berus kecil di bahagian bawahnya. Sekarang, berus-berus ini berfungsi jauh lebih baik daripada jalur sentuhan pada pelancar saya kerana ia menyesuaikan diri dengan trek dengan lebih baik sekaligus menghasilkan sentuhan elektrik yang baik. Jadi, saya membeli satu pak berus rasmi Skelestric untuk diuji pada peluncur itu. Cuma ada satu masalah kecil, iaitu ia tidak boleh dipateri kerana pateri akan meresap sepanjang berus itu dan menjadikannya satu kepingan pepejal. Penyelesaian paling mudah yang saya temui untuk masalah ini ialah menggunakan jalur logam yang dilipat untuk membuat kelem khas yang kemudian boleh dipateri tanpa pateri menyentuh berus secara langsung. Dan dengan berus yang dipasang pada peluncur, ia berfungsi dengan agak baik. I've been doing some more designing and built this. It's essentially Saya telah membuat beberapa reka bentuk lagi dan membina ini. Ia pada asasnya sama seperti prototipe pertama, tetapi mempunyai 2 kali ganda bilangan magnet dan 4 kali ganda bilangan sentuhan. Sebab kenapa ia mempunyai lebih banyak sentuhan adalah kerana ia disambungkan untuk menukar polariti gegelung apabila ia melepasi setiap pasangan magnet, menghasilkan arus ulang-alik yang sepatutnya menyebabkan ia menarik dan menolak setiap pasangan magnet, menghasilkan 4 titik pecutan. Sepanjang bahagian pendek ini, saya juga telah memudahkan peluncur dengan hanya satu gegelung di tengah yang membolehkan rel menjadi lebih nipis supaya magnet boleh diletakkan lebih rapat dan peluncur akan menjadi sedikit lebih ringan. Juga dengan berus rasmi Skelestric berharga RM3.50 untuk satu pak 6 ini yang hanya mempunyai panjang berus sebanyak 18 cm. Saya dapati saya boleh beli sungguh pateri ini yang hanyalah reban tembaga anyam yang berharga hanya £3.40 untuk 1.5 meter. Jadi kira-kira 1/8 harga setiap sentimeter. Dan prototipe baru ini nampak sangat menjanjikan. Sangat seronok melihat benda ini memercik di sepanjang rel ketika ia memecut laju. Namun saya perasan ada beberapa kesan pada sesentuh logam itu. Ini bukan masalah besar kerana jalur-jalur ini diperbuat daripada nikel yang mempunyai suhu lebur jauh lebih tinggi berbanding berus tembaga. Jadi, saya rasa kebanyakannya adalah tembaga cair yang melekat pada jalur tersebut. Tetapi akan lebih baik jika sentuhan itu boleh diganti pada pelancar akhir nanti, juga melancarkan peluncur hanya dengan menolaknya. Hingga menyentuh, sesentuh itu tidaklah ideal kerana daya tolakan pada magnet pertama cukup kuat untuk membengkokkan cetakan 3 dimensi.
menyebabkan berus terputus sambungan dan, percikan api yang agak teruk. Jadi, saya perlu membuat suis kuasa tinggi untuk memulakan pelancaran. Untuk reka bentuk akhir, saya mencetak pelekat magnet pada Formlabs Form 4 kerana ia mencetak bahagian menggunakan resin yang boleh diawet UV, yang sepatutnya lebih tegar daripada pelekat magnet sebelum ini dan diharapkan dapat mengelakkan sebarang lenturan yang menyebabkan berus terputus sambungan. Selain itu, rupa lut sinarnya memang cantik. Kemudian saya mengelim beberapa jalur anyaman tembaga yang boleh dipateri pada wayar kuasa utama dan dibengkokkan menjadi bentuk C untuk dipasang di dalam pendakap. Sebabnya adalah supaya jalur sesentur logam itu mudah diganti. Jadi, dengan membengkokkannya pada sudut tertentu, ia boleh dimasukkan ke dalam pemegang tanpa perlu dipateri, menjadikannya mudah untuk dikeluarkan dan diganti jika ia rosak. Langkah seterusnya ialah menyediakan rel dengan menggerudi beberapa lubang sepanjang rel tersebut yang akan membolehkan wayar-wayar melaluinya untuk polariti berselang-seli. Dan saya telah memasang sebatang bar tembaga panjang di kedua-dua belah rel yang akan membekalkan kuasa kepada semua sesentuh. Kemudian, magnet dan pendakap sambungan boleh dipasang dan dipateri. Jadi sekarang kita ada bar positif di sebelah ini dengan wayar negatif melalui lubang ke bar tembaga di sebelah satu lagi. Kemudian, jika kita sambungkan bekalan kuasa ke satu bar, tolak peluncur ke posisi dan sambungkan kuasa ke bar yang satu lagi, peluncur itu sepatutnya akan meluncur. Yang nampak sangat hebat dalam gelap. Repeat this design another 9 more times for a Sekarang, saya hanya perlu ulang reka bentuk ini 9 kali lagi untuk jumlah 80 magnet dan 80 sesentuh untuk lihat seberapa laju benda ini boleh pergi. Yang mengambil masa kira-kira 6,5 jam dan mungkin akan jadi lebih cepat kalau saya pateri terus kesentuhan. Tapi dengan sesentuh yang boleh diganti, akan jadi jauh lebih mudah pada masa depan kalau perlu dibaiki. Kemudian, bahagian-bahagian boleh dipasang pada rel, kemudian dipateri dan akhirnya memasang magnet dengan kutub utara dan selatan berselang-seli. Sekarang, apa yang diperlukan hanyalah suis berkuasa tinggi untuk bertindak sebagai pencetus bagi melancarkan peluncur. Saya mula mencetak suis itu pada Prusa XL saya dengan keupayaan pertukaran alatnya yang membolehkan saya mencetak engsel fleksibel kerana saya mahu suis ini mempunyai lengan berpegas yang boleh ditarik ke belakang untuk memuatkan pelancar. Dan engsel fleksibel ini akan bertindak sebagai kunci yang akan menahan suis terbuka. Bermakna, ia hanya memerlukan 2 cetakan dan beberapa komponen kecil untuk disiapkan. Ia hanya memerlukan sedikit pelarasan pada reka bentuk kerana ini tidak mengunci dengan baik. Jadi reka bentuk baru ini mempunyai spring di bawah untuk menjadikannya lebih padat. Dan kunci itu kini berfungsi dengan sempurna. Saya kemudian memasangnya pada pelancar dan memateri sesentuh serta mencetak butang pelancaran. Jadi dengan peluncur di atas rel, ia sudah sedia untuk dilancarkan. Tapi ada masalah. Melihat suis itu dalam gerakan perlahan mendedahkan terdapat banyak lantunan disebabkan momentum lengan apabila ia mengenai sesentuh yang mungkin nampak seperti perkara kecil kerana ia hampir tidak kelihatan kepada mata manusia. Tetapi dari segi pecutan peluncur, ia hampir sepenuhnya melangkau beberapa pasang magnet pertama dan percikan api itu tidak meninggalkan sesentuh suis dalam keadaan baik. Saya menghabiskan hari berikutnya mencuba pelbagai idea untuk mengelakkan lantunan ini, tetapi tiada satu pun yang nampaknya berkesan. Sehinggalah saya teringat tentang suis yang pernah saya gunakan dalam projek sebelum ini yang dipanggil suis reed. Suis ini sebenarnya terdiri daripada 2 sesentuh logam yang akan tertarik antara satu sama lain apabila magnet diletakkan berdekatan. Sekarang, suis reed kecil ini hanya dinilai untuk 0.5 ampere sahaja, yang mana tidak cukup langsung untuk pelancar ini. Tapi mungkin saya boleh buat sendiri yang boleh menampung arus tersebut. Suis baru ini mempunyai 2 jalur logam yang dipisahkan oleh jurang yang sangat kecil, dengan magnet kecil diletakkan di atas serta magnet pada lengan. Kemudian, apabila lengan itu dihayunkan ke atas, ia menarik kedua-dua jalur itu bersama, melengkapkan litar dan dalam gerakan perlahan, jelas ia melantun jauh lebih kurang berbanding reka bentuk sebelum ini. Jadi saya ubah suai sedikit untuk mengelakkan jalur logam berarus terdedah serta menutup palang tembaga yang membekalkan kuasa kepada sesentuh tersebut. Dan sekarang, pelancar itu sudah siap sepenuhnya. Tapi sebelum kita melancarkan beberapa peluru, biar saya ceritakan tentang pelancar yang anda boleh bina dengan penaja video ini. KiwiCo memang bertujuan menjadikan pembelajaran sains dan penyelesaian masalah lebih menyeronokkan. Sebagai peminat setia KiwiCo,
kotak-kotak mereka sentiasa berjaya memukau saya. Dengan arahan yang mudah diikuti dan semua bahagian yang diperlukan, ia adalah cara yang sempurna untuk memulakan projek sains. Sejujurnya, saya berharap saya mempunyai salah satu kotak KiwiCo ini semasa kecil kerana ia adalah gabungan yang sangat baik antara membina dan belajar. Dengan majalah yang disertakan menerangkan konsep sains seperti inersia melalui komik kartun dan eksperimen tambahan yang boleh anda lakukan dengan barang-barang di rumah. Dan mereka mempunyai pelbagai jenis kit untuk semua peringkat umur. Jadi anda boleh membina apa sahaja daripada roket botol air hingga trebuchet. Jadi, jika anda belum pernah mencuba kotak KiwiCo, saya sangat mengesyorkan anda pergi dan lihat sendiri. Dan sekarang, anda boleh dapatkan diskaun 50% untuk bulan pertama langganan bulanan mereka dengan menggunakan kod Tom Stanton atau dengan melayari kiwico.com/Tom Stanton. Pautan akan disediakan dalam keterangan video di bawah. Dikunci dan sedia untuk digunakan. Nampak baik? Okey? 3, 2, 1. Wow, tengok percikan api sepanjang jalan turun. Macam ia sedang bersinar. Ya, macam ada afterburner padanya. Oh, itu memang hebat. Ia berlepas pada masa yang sangat tepat. Saya tahu saya berjaya lakukannya. Trim tu memang dah kena menembak sebiji anggur dalam 3, 2, 1. What do you call this? The bullet Oh, itu memang penyek. trains loaded in. Oh, itu memang penyek yang padu. Bagus. Ia menyerap semua tenaga daripada gelangsar itu. Oh, gelangsar itu terkena rel. Oh, tidak. Jadi, adakah itu rel? Ya, saya menampaknya kak. Baiklah, saya boleh letak 3 biji anggur di situ. Oh. Banyak anggur, kawan. Dalam 3, 2, 1. 3 biji anggur. Saya dah kena jus anggur satu badan. Oh, satu tak meletup. Satu lagi atas sekali. The speed. Macam mana boleh jadi kat situ? Oh, tunggu. Ada satu yang kena ke? Cuma ada satu je. Oh, lantunan semula. Tak ada ombak. Douche! Aku tak percaya. Aku betul-betul membelahnya. Douche! Apa yang kau buat, Tommy? Menembak sosej hotdog. 2, 1. And 48 volts. And aside from the sparks getting Oh, tidak. large, it's clear the 200 Ia seperti cacing. Betul, kita ada... Ni nak panggil apa? Peluncur kereta api peluru. Peluncur kereta api peluru. Dah muat kan? 2, 1. is far heavier than the 100 turn. Wow, itu memang laju. 2, 1. However, we can use the tracking software to measure acceleration. Sekarang, pelancar mungkin sudah siap. Tetapi masih ada kerja yang perlu dilakukan pada peluncur. Jadi saya bina 4 peluncur baru, setiap satu dengan bilangan lilitan wayar yang berbeza bagi setiap gegelung bermula dari 100 lilitan hingga 400 lilitan untuk melihat bagaimana ini mempengaruhi kelajuan. Meaning that if all sleds were equal in mass, we'd have a Dan untuk mengukur kelajuan dengan tepat, saya mencetak penanda penjejakan ini yang boleh dipasang pada setiap peluncur. Kemudian, setelah dirakam dalam gerak perlahan, saya boleh mengimport rakaman itu ke dalam perisian penjejak video yang akan mengukur kelajuannya sepanjang landasan. Saya kemudian mengulangi ujian ini pada 16 volt, 32 volt dan 48 volt. Dan selain daripada percikan api yang menjadi lebih besar dengan voltan yang lebih tinggi, jelas bahawa peluncur 200 lilitan sentiasa memenangi perlumbaan. Sekarang, secara teori, lebih banyak lilitan wayar sepatutnya menghasilkan elektromagnet yang lebih kuat. Tetapi apa yang tidak diambil kira di sini ialah jisim setiap gegelung. Kerana gegelung 400 lilitan jauh lebih berat daripada gegelung 100 lilitan. Jadi, ia adalah keseimbangan yang halus antara kekuatan elektromagnet dan jisim peluncur. Namun, kita boleh gunakan perisian penjejak untuk mengukur pecutan. Dan kerana kita tahu jisim setiap peluncur, kita boleh gunakan hukum kedua Newton, daya sama dengan jisim di darat pecutan, untuk mengira daya kehadapan yang dihasilkan oleh magnet. Dan ini menunjukkan bahawa peluncur dengan 400 lilitan menghasilkan daya paling besar, bermakna jika semua peluncur mempunyai jisim yang sama, kita akan ada pemenang yang jelas. Selain itu, lebih banyak lilitan wayar menyebabkan rintangan yang lebih tinggi. Dan oleh itu, arus yang mengalir melalui gegelung adalah lebih rendah, yang mengurangkan beban pada berus tembaga yang nipis. Seperti peluncur 100 lilitan, hampir 90 ampere arus mengalir melalui gegelung pada 48 volt yang memusnahkan berus tersebut.
Saya kemudian mengubah suai peluncur itu supaya berus boleh diganti kerana ia dikapit pada tempatnya menggunakan 1 bolt saja. Oleh itu, jika ia perlu diganti, saya hanya perlu longgarkan bolt dan paterikan berus baru. Saya berharap pelancar ini akan mencapai kelajuan yang jauh lebih tinggi berbanding pelancar lama saya kerana tiada elektronik sensitif yang boleh menghadkan voltan. Tetapi dengan 3 kali ganda voltan input, peluncur terpantas hanya mencapai 44 batu sejam. Hanya 4 batu sejam lebih laju daripada pelancar lama saya. Namun, apa yang boleh ditangani oleh reka bentuk baru ini ialah arus yang lebih tinggi. Oleh itu, kita boleh mereka bentuk peluncur dengan beberapa gegelung. Itu diharapkan dapat menghasilkan daya magnet yang jauh lebih tinggi untuk melancarkan objek yang jauh lebih berat. Jadi daripada melancarkan kapal terbang kertas dan kapal terbang cetakan 3D yang sangat ringan, mari kita cuba melancarkan sebuah kapal terbang kawalan radio sepenuhnya. Kapal terbang ini adalah salah satu pesawat kawalan radio paling ringan yang saya miliki, dengan berat hanya 138 gram. Tetapi ia masih akan menjadi benda paling berat yang pernah saya lancarkan menggunakan magnet. Dan dengan peluncur 400 lilitan, menghasilkan daya kehadapan sebanyak 6.7 Newton, 2 gegelung sepatutnya, secara teori, sudah cukup untuk membuat kapal terbang ini mencapai sekitar 9 meter sesaat yang sepatutnya cukup laju untuk menerbangkannya. Jadi, saya mencipta model CAD 3 dimensi bagi fuselage kapal terbang ini dalam OnShape, iaitu sebuah program CAD berasaskan awan. Dan ini membolehkan saya mereka bentuk pelekap dengan mudah yang sepatutnya dapat memegangnya pada peluncur. Jika anda ingin mereka bentuk projek yang serupa, saya sangat mengesyorkan anda mencuba OnShape. Kemudian, model itu boleh dieksport dan dicetak 3 dimensi yang sesuai dengan pesawat dengan sempurna. Wah, itu memang muat dengan sempurna. Jadi, dengan peluncur gegelung berkembar yang baru sudah siap untuk diuji, saya fikir saya patut jalankan ujian ringkas dengan beban tiruan hanya untuk menguji pengiraan saya. 3, 2, 1. Itu sepatutnya cukup. Jadi saya pergi ke taman tempatan keesokan harinya dengan harapan dapat menerbangkannya. Jumlah jisiem pesawat dan peluncur ialah 220 gram dan mencapai kelajuan 10.2 meter sesaat atau 22.8 batu sejam dalam 1/10 saat, yang mana lebih laju daripada anggaran saya. Ia mungkin bukan kaedah paling praktikal untuk melancarkan pesawat model, tetapi pada pendapat saya, ia adalah salah satu yang paling hebat. Terima kasih kerana menonton.